A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, ada janji yang lebih berat daripada nyawa sendiri. Kadang-kadang kita main-main dengan lafaz janji tanpa sedar. Janji itu boleh bawa kepada bencana. Bukan semua sumpah akan hilang bila kita mati. Ada sumpah yang akan ikut sampai ke liang lahat. Ini kisah Hanem, satu kisah cinta yang tak pernah berakhir. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Kalau korang dah sampai sini, jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng sekali kepada yang dah subscribe. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sokongan korang saya hargai sangat-sangat. Korang lah tulang belakang channel Syarul Chapter ni. Kalau korang nak sembang lebih-lebih, nak spoiler sikit-sikit tentang cerita seterusnya, atau nak jadi geng rabat seram, cepat-cepat join grup Telegram saya. Link ada dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Seram. Rezeki, maut dan jodoh, tak ada satu pun dalam genggaman manusia. Semuanya rahsia Tuhan tersimpan kemas di balik tabir takdir. Kita dekat dunia ni cuma pengembara, melangkah ikut jalan yang dah ditentukan. Sebagai insan yang beragama, Nurul percaya semua tu. Tapi sebagai manusia biasa, siapa boleh nafikan ketakutan itu fitrah. Lagi-lagi bila takdir yang datang bukan bahagia tapi kesengsaraan yang panjang. Nurul masih ingat lagi kawan baik dia bernama Hanem. Dari zaman sekolah menengah lagi. Hanem ni memang jenis yang senang berkawan, tapi tak semua boleh rapat dengan dia. Nurul antara yang bertuah, melekat dengan Hanem ni macam berlangkas. Dari zaman sekolah sampai kerja kilang, diorang berkawan sama-sama. Masa kejadian ni berlaku, umur Hanem baru 22 tahun. Kerja dekat kilang elektronik dekat Pekan Kecil, tak jauh dari kampung dia. Hanem kerja operator mesin biasa je, shift pagi, petang, malam, ikut jadual kilang lah. Kehidupan Hanem biasa-biasa je lah. Tinggal dengan mak ayah, Pak Musa dengan Mak Leha, dalam rumah papan kampung yang dah berpuluh tahun usianya. Belakang rumah ada kebun pisang sikit, pokok getah tua sikit, macam rumah kampung lain jugalah. Pak Musa ni kerja kampung je, bercucuk tanam, bela ayam, bela kambing. Hidup diorang cukup makan, tak mewah tapi tak susah sangat lah. Kalau singgah rumah Hanem, dapur mesti bau gulai, kadang bau sambal tumis. Mak Leha ni pandai masak. Hanem ada 2 orang lagi adik, masih bersekolah rendah. Yang sulung perempuan dah kahwin, duduk dekat kampung sebelah. Hanem ni orangnya baik. Nurul tak pernah dengar cerita buruk pasal dia. Jenis yang tak banyak cakap, perangai pun elok dan suka buat hal sendiri je. Tapi biasalah, manusia mana ada yang sempurna. Sekali hati dah suka, memang susah nak kawal. Masa Hanem kenal Amran, semua mula berubah. Amran berumur dalam 24 tahun, kerja kilang yang sama dengan Hanem, operator juga, cuma bahagian dia lain. Amran ni bukan lelaki kampung sangat, budak bandar. Dia duduk menyewa dekat Pekan. Ramailah kawan lelaki sama kepala dengan dia. Kerja, balik, lepak mamak, main snooker. Lepas tu repeat lah kehidupan diorang macam tu. Amran ni jenis pandai bawa diri, mulut manis, ayat padu. Bukan nak kata jahat, tapi orang macam ni, sekali dia tenung sambil senyum sikit, perempuan senang cair. Bukan Hanem seorang je, ramai budak-budak kilang lain pun minat dengan Amran ni. Tapi dia lekat dengan Hanem je. Mula-mula Nurul perasan diorang ni selalu makan tengah hari sama-sama, lepak minum dekat kedai depan kilang ni. Nurul ada rasa tak sedap hati jugalah, tapi nak cakap banyak pun tak boleh, sebab Hanem sendiri pun tak cerita apa-apa dengan dia. Bila Nurul tanya, Hanem cuma gelak je, macam malas nak bercerita. Budak kilang ramai dah mula bergosip Hanem dengan Amran ni dah couple. Mula dari situlah Hanem ni berubah sikit demi sikit.
Kalau dulu habis kerja terus balik rumah, sekarang selalu minta tolong Nurul coverkan kalau dia nak keluar jumpa Amran kejap. Amran rajin bawa Hanim jalan-jalan, kadang-kadang pergi pekan, kadang-kadang pergi mall, tempat orang muda lepak-lepak. Bukan Nurul tak pernah tegur, tapi biasalah orang bercinta ni, bila nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Malam tu Nurul ingat lagi, shift malam habis awal sikit sebab mesin rosak. Semua orang balik awal, tapi Hanim tak ada. Nurul call tak angkat, call lagi tetap sama tak angkat. Esok pagi Hanim masuk kerja macam biasalah. Muka dia pucat, mata bengkak, macam tak cukup tidur. Nurul malas nak bertanya, tapi petang tu masa duduk rehat dekat tempat biasalah, Hanim sendiri yang buka mulut. "Nurul, aku dengan Amran dah buat silap." Suara Hanim perlahan je, hampir berbisik. Nurul terdiam, tak sangka Hanim akan ceritakan semuanya. Malam tadi Amran ajak dia bermalam dekat hotel bajet dekat bandar. Mulanya Hanim tak nak, takut, tapi Amran pujuk juga. Janji takkan buat apa-apa yang Hanim tak suka. Janji kosong je lah sebenarnya, sebab bila dah duduk dalam bilik tu korang tahulah macam mana. Tapi dalam bilik tu lah benda yang tak patut jadi juga. Hanim menangis masa cerita tu, bukan sebab Amran yang paksa dia, sebab Hanim sendiri yang rela. Tapi sekarang dia dah menyesal. Yang Nurul tak boleh lupa masa Hanim cerita apa yang Amran cakap lepas semuanya selesai. Amran pegang tangan Hanim, genggam muka kuat dengan muka serius. "Kalau aku mati dulu, aku tunggu kau. Kalau kau mati dulu, kau tunggu aku. Kita takkan berpisah sampai bila-bila." Hanim masa tu tengah menangis, tapi dia tetap mengangguk jugalah. Bila Nurul dengar je Hanim cakap macam tu, dada dia rasa sesak. Nurul tahu benda macam tu bukan boleh buat main-main. Sumpah, walaupun dengan manusia sekalipun, bukan benda ringan. Ini sumpah dengan orang yang dah buat dosa sama-sama. Lepas daripada hari tu, Hanim banyak diamkan diri. Dekat kilang dia buat kerja macam biasa, tapi Nurul tahu Hanim ni dah nampak lain. Mata dia dah tak percaya macam dulu. Kadang-kadang Nurul perasan Hanim termenung lama tengok skru mesin berputar. Macam jasad ada, jiwa dia entah ke mana. Kalau dulu setiap kali waktu rehat tengah hari, Hanim mesti cari Nurul nak duduk sekali. Sekarang kadang Hanim bawa bekal, makan sorang-sorang. Kadang-kadang duduk dekat kerusi belakang, pandang keluar tingkap kilang. Nurul faham Hanim tengah melawan sesuatu dalam hati dia sekarang. Amran tetap macam biasa, bekerja, bergurau dengan budak-budak kilang. Kadang-kadang Amran tersenyum dengan Nurul, tapi Nurul buat-buat tak nampak je lah. Dalam hati Nurul, rasa benci dengan Amran makin tebal. Sebab Nurul tahu Amran ni bukan jenis lelaki yang boleh bagi kebahagiaan dekat Hanim ni. Tapi nak buat macam mana? Bukan Nurul ada hak nak campur tangan dalam urusan diorang ni. Hanim masih keluar dengan Amran lagi, tapi Nurul perasan setiap kali Hanim balik dari keluar dengan Amran, muka dia makin muram, macam orang yang paksa diri dia buat benda yang dia sendiri tak rela. Sampailah satu malam tu shift kilang habis lambat sikit. Hujan turun dengan lebat, kilat sabung menyambung. Hanim balik dengan Nurul. Masa tengah tunggu bas tu, Hanim cakap nak tumpang Amran sebab Hanim nampak Amran ada dekat tempat parking motor. Nurul tengok hujan makin lebat ni, dia makin risaulah. "Ikut aku je lah Hanim." Hanim menggiling. "Tak apa, aku dah janji dengan Amran," kata Hanim. Nurul nak kata apa lagi, cuma dia tengok je lah Hanim jalan laju-laju ke arah motor Amran. Malam tu Nurul rasa tak sedap hati. Balik rumah dia mandi, makan, baring. Tapi mata tak nak lelap. Dalam tak nak terlelap tu, akhirnya Nurul tertidur juga. Lebih kurang pukul 2 pagi, telefon Nurul berbunyi. Dalam mamai-mamai tu, Nurul capai telefon. Nombor tak dikenali. "Assalamualaikum, ni Nurul ke?" "Ya, saya dari hospital. Ada kawan awak bernama Hanim, kerja kilang elektronik. Dia ada tulis nama awak sebagai emergency contact." Kenapa dengan dia ya?" "Kami dah cuba telefon waris dia, tapi tak berangkat. Kawan awak tak ada apa-apa, tapi kawan lelaki dia dah meninggal aksiden motor." Lepas dapat berita tu, Nurul terus telefon ayah Hanim. Banyak kali dia telefon sampailah ayah Hanim ni angkat telefon. Lepas bagi tahu apa yang jadi, Nurul terus bersiap pergi ke hospital. Masa Nurul sampai hospital, Hanim tengah duduk dekat bangku panjang dekat luar bilik mayat. Baju Hanim basah kena hujan, matanya merah bengkak. Nurul duduk dekat sebelah Hanim, tak cakap apa. Nurul cuma pegang tangan Hanim kuat-kuat. Tak lama kemudian, waris Amran sampai untuk buat semua urusan pengecaman. Mak Leha dan Pak Musa sampai setengah jam kemudian. Dipendekkan cerita, 2-3 hari lepas pengebumian Amran, Hanim berubah. Perubahan yang Nurul sendiri tak
tak pernah tengok sebelum ni. Hanim tak masuk kerja. Nurul call tak angkat, mesej tak balas. Nurul datang rumah Hanim. Mak Leha sambut dekat pintu. Muka Mak Leha nampak pucat, mata bengkak macam baru lepas menangis. Hanim ada dekat dalam tu, kata Mak Leha. Bila Nurul masuk dalam bilik Hanim gelap. Tirai langsir tertutup rapat. Hanim tengah duduk bersandar dekat dinding, lutut rapat ke dada, tangan peluk lutut. Rambut dia kusut masai, muka dia pucat. Nurul duduk sebelah Hanim. Hanim pandang Nurul dengan pandangan yang kosong. Dia janji takkan tinggalkan aku. Hanim berbisik macam orang berhalusinasi. Nurul dah mula rasa seram. Tapi apa lagi yang mampu Nurul buat? Sebagai kawan, dia hanya mampu berdoa supaya Hanim cepat sembuh dari rasa kehilangan tu. Lepas kejadian yang menimpa Hanim tu, hari-hari yang Nurul lalui rasa kosong je. Pergi kerja, balik kerja, ulang benda yang sama. Tapi satu benda yang paling berat nak hadap. Bila tengok kawan baik sendiri makin lama makin hilang. Hanim mula tak masuk kerja. Dah masuk 2 minggu. Supervisor tanya, Nurul cuma jawab Hanim tak sihat. Budak-budak kilang lain ramai yang bergosip. Ada yang kata Hanim meroyan sebab kekasihnya meninggal. Ada yang cerita lebih-lebih, kata Hanim kena histeria, meracau, sebut nama Amran malam-malam. Tapi Nurul tahu benda ni bukan cerita kosong. Nurul datang rumah Hanim lagi. Masa tu Mak Leha tengah sidai kain dekat halaman rumah. Wajah dia nampak susut, mata dia makin ke dalam. Bila Nurul tanya pasal Hanim, Mak Leha cuma menggiling. Dia tak macam dulu, Nurul. Hanim dah lain, kata Mak Leha. Hari tu Nurul beranikan diri masuk bilik Hanim lagi. Macam biasalah, bilik gelap, tirai tebal tertutup rapat. Bau dalam bilik tu dah lain, busuk macam bau bangkai. Hanim duduk bersandar dekat dinding. Bantal berlonggok dekat sekeliling dia. Mata dia merah, berair. Rambut makin kusut. Baju yang dipakai nampak longgar. Badan Hanim makin susut. Hanim? Nurul panggil Hanim dengan perlahan. Hanim toleh, lalu tersenyum. Amran datang malam tadi, kata Hanim. Bila dengar Hanim cakap macam tu, rasa nak luruh jantung Nurul. Apa dia buat Hanim? Hanim tertunduk, bahu dia berguncang macam orang tahan menangis. Dia duduk dekat hujung katil, tersenyum tengok aku. Lama dia tengok. Dia cakap aku kena ikut dia. Nurul rasa dah sebab. Dia terus keluar jumpa Mak Leha. Mak Leha pun buka dah cerita. Kata Mak Leha, malam-malam Hanim selalu bercakap sorang-sorang dalam bilik. Kadang-kadang dia gelak kecil, kadang-kadang menangis teresak-esak, kadang-kadang dia menjerit. Nama yang keluar dari mulut dia, Amran. Pak Musa yang mulanya marah-marah sekarang dah lemah. Bila tengok anak perempuan dia makin hari makin tak keruan, dia pun dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Satu malam Mak Leha bangun nak ke dapur. Masa lalu dekat depan bilik Hanim, dia terdengar suara. Bukan suara Hanim, tapi suara lelaki. Perlahan je suara tu, tapi jelas. Suara tu macam berbisik, macam pujuk. Ikut aku, kita dah janjikan jangan tinggalkan aku seorang. Mak Leha terus berhenti depan pintu. Lutut dia dah menggigil. Perlahan dia pegang tombol pintu. Tapi belum sempat dia buka, terdengar suara Hanim menjerit dari dalam. Jangan, aku takut. Mak Leha terus meluru ke bilik tidur dia semula. Kejut Pak Musa yang tengah tidur. Bila dua-dua sampai dekat depan pintu bilik Hanim, suara dalam tu dah senyap. Masa Mak Leha buka pintu, Hanim tengah duduk atas katil. Mata dia terpejam, bibir dia terkumat kamit, air matanya meleleh, nafasnya tercungap-cungap macam orang baru lepas berlari. Esoknya Mak Leha bawa Hanim pergi klinik. Doktor bagi ubat, kata mungkin kemurungan yang teruk. Tapi Nurul tahu ini bukan kemurungan yang biasa. Malam tu Hanim makin teruk. Dia bangun tidur ketawa sorang-sorang. Mak Leha terus kejut Pak Musa, ajak tengok Hanim dalam bilik. Bila Mak Leha buka pintu, diorang berdua nampak Hanim berdiri depan cermin sambil bercakap, "Kenapa lambat sangat? Aku dah tunggu kau." Mak Leha dan Pak Musa terus masuk tenangkan Hanim. Tapi Hanim pandang kosong ke arah siling pula, sambil mulut dia berbisik, "Jangan marah, aku ikut, aku janji." Bila Mak Leha ceritakan semuanya pada Nurul, Nurul dah rasa tak sedap hati. Ini bukan kemurungan. Ini macam Hanim bercakap dengan sesuatu yang orang lain tak nampak. Nurul datang lagi ke rumah Hanim. Kali ni Mak Leha dah tunggu dekat pintu. Muka dia pucat lesi, matanya nampak sembab. "Nurul, kau boleh tolong makcik tak? Makcik dah tak tahu nak buat apa lagi," kata Mak Leha. Nurul masuk ke dalam. Bau dalam rumah tu dah lain macam. Bau hapak, bau bangkai semua ada. Nurul tahan nafas, tapi tekak dia rasa loya. Dalam bilik, Hanim terbaring atas katil. Mata dia terbuka luas, tak berkelip. Rambut dia kusut masai, muka dia cengkung, tangannya kurus, tulang jarinya terbojol, nampak jelas. Nurul duduk dekat ujung katil. Tangan Hanim yang sejuk tu Nurul pegang kuat-kuat. Walau dalam hati rasa bergetar.
Mak Leha cerita malam tadi Hanim bangun tengah malam, jalan keliling bilik sambil bibir dia berbisik-bisik. Tak tahulah apa yang dia cakap. Pak Musa cuba tahan, tapi Hanim meronta-ronta, menjerit macam kena histeria. Hari tu Pak Musa dah tak tahan. Dia kata tak boleh tunggu lagi lah. Dia pun call Pak Lang Hassan, orang kampung sebelah, yang biasa orang kampung panggil kalau ada benda-benda mistik macam ni. Tengah hari tu Pak Lang Hassan datang. Nurul ada dekat rumah Hanim masa tu. Pak Lang Hassan datang dengan tongkat kayu panjang, pakai baju Melayu lusuh warna kelabu. Dia masuk dalam bilik Hanim, tapi berdiri dekat depan pintu. Tak masuk terus tau, cuma pandang dalam bilik. Nurul ikut berdiri dekat belakang, pegang tangan Mak Leha yang sedikit menggigil. Pak Lang Hassan mula baca sesuatu. Suaranya perlahan tapi ada getarannya, membuatkan bulu roma Nurul meremang. Bilik tu makin lama makin rasa sejuk. Tiba-tiba Hanim bangun perlahan dari katil. Matanya terbeliak, pandang ke atas. Putih semuanya. Mulut dia tenganga, nafasnya berbunyi kasar, macam ada benda besar tersekat dalam kerongkong dia. Pak Lang Hassan baca lagi kuat. Bilik makin rasa berat, macam ada benda lain yang tengah tengok dia orang ni. Tiba-tiba Hanim menjerit, Aku janji aku akan ikut. Jangan marah aku." Suara Hanim garau, bukan suara yang Nurul kenal. Mak Leha dah menangis teresak-esak. Pak Musa hanya pasrah tengok apa yang jadi dengan anak dia. Pak Lang Hassan hentikan bacaan. Dia pandang Mak Leha. Anak ni terikat dengan sumpah ni. Sumpah apa Pak Lang? Dia dah ikat janji dengan orang yang dah mati. Janji yang tak patut diucapkan. Janji sehidup semati. Mak Leha terus jatuh terduduk atas lantai. Tangisan dia makin kuat. Pak Musa pegang kepala. Muka dia nampak serabut. Selagi janji tu tak putus, anak kau akan terus semacam ni. Dan kalau tak sempat diselamatkan, dia akan ikut sekali. Pak Lang Hassan terus buat air penawar, bacakan ayat-ayat tertentu. Lepas tu dia suruh Mak Leha bagi minum air tu dekat Hanim. Tapi masa Mak Leha nak bagi minum, Hanim bangun menjerit-jerit. Suara dia berubah kasar, mata dia merah menyala. "Jangan, kau tak boleh pisahkan kami." Pak Musa cuba pegang Hanim, tapi tangan Hanim kuat semacam. Dia tolak Pak Musa sampai terhantuk dekat almari. Nurul menjerit panggil nama Hanim. Hanim berpaling. Mata dia yang merah tu pandang Nurul sambil tersenyum sinis. "Aku dah janji." Pak Lang Hassan terus pegang kepala Hanim dan baca surah kuat-kuat. Suara Pak Lang Hassan lantang bergetar satu bilik. Nurul dengan Mak Leha dah duduk dekat bucu bilik, pegang tangan sesama sendiri. Pak Musa masih terduduk, pegang kepala, tahan sakit. Hanim terus mengelupur, tangan dia melibas ke udara, mata dia merah, mulutnya berbuih. Pak Lang Hassan teruskan bacaan, makin lama makin kuat. Akhirnya Hanim rebah, pingsan tak sedarkan diri. Suasana bilik tiba-tiba senyap. Cuma terdengar bunyi nafas Hanim yang kasar. Pak Lang Hassan bangun perlahan, keluar dari bilik menuju ke ruang tamu. Sebelum balik, Pak Lang Hassan pesan bawa Hanim ikhtiar dekat tempat lain dulu. Bawa jauh sikit. Kalau boleh jangan biarkan Hanim ni tidur sorang-sorang. Dan jangan tinggal dia dalam gelap. Benda tu suka tempat gelap. Lepas tu Pak Lang Hassan bersalam dengan Pak Musa dan keluar dari rumah. Lepas kejadian tu, kehidupan Hanim memang berubah total. Nurul datang hampir setiap hari tengok keadaan Hanim. Tapi hari demi hari, Hanim makin hilang dari diri dia sebenar. Makan langsung tak lalu, setakat air kosong, itu pun kadang minum, kadang tak. Tubuh Hanim makin susut, macam tulang berbalut dengan kulit je. Muka dia cengkung, pipi dah tinggal rangka. Malam-malam Mak Leha cerita Hanim jarang tidur. Kadang-kadang berdiri depan cermin berjam-jam, kadang-kadang termenung pandang siling. Mulut terkumat kamit, tangan menggigil. Bau busuk dalam bilik makin kuat. Busuk dia bukan biasa-biasa, sampaikan kalau duduk dekat luar bilik pun boleh hidu. Pak Musa cuba sembuh dengan pewangi, tukar cadar, buka tingkap, tapi bau tu tetap melekat, macam ada benda menumpang dalam bilik tu. Nurul sendiri bila masuk bilik Hanim rasa berat dada dia, macam ada benda menekan-nekan dari udara. Kalau berdiri lama, mula rasa macam nak pitam. Satu malam tu, masa Nurul tidur rumah Hanim, tapi dia tidur dekat ruang tamu je sebab dia sendiri akui tak tahan dengan bau bilik Hanim tu. Masa baru nak terlelap, Nurul terdengar suara lelaki dari dalam bilik Hanim. "Janji dah ikat, kau tak boleh lari." Nurul bangun perlahan, intai dari pintu bilik Hanim yang terkuak sikit. Nurul nampak Hanim tengah duduk atas katil, tangan atas lutut sambil tundukkan kepala. Tapi depan Hanim ada sesuatu. Kelibat lelaki berbaju lusuh, rambut kusut, muka pucat. Nurul cam kelibat tu. Itulah Amran, tapi muka Amran lain. Separuh kepala dia kemek, mata dia terjuntai keluar sebelah. Darah hitam pekat meleleh dari tepi mulut dia. Nurul terkedu, rasa jantung hampir terhenti. Kelibat tu duduk menghadap Hanim. Tangan kurus, panjang terjulur ke depan, macam nak tarik Hanim. Nurul terus terundur ke belakang. Tak tunggu lama dah, Nurul terus berlari ke bilik Mak Leha. Kena kejut Mak Leha dengan Pak Musa lah. Bila Pak Musa masuk dalam bilik Hanim, ada Hanim seorang je terbaring atas katil, mata terbeliak.
Mulut tengangah. Esoknya Mak Leha ikhtiar berubatkan Hanim lagi. Jumpa ustaz lain. Kali ni ustaz dari bandar datang ke rumah. Ustaz tu muda lagi, tapi Nurul dengar dia memang selalulah rawat orang kena gangguan berat macam Hanim ni. Ustaz tu baca ayat ruqyah dalam bilik Hanim. Mula-mula Hanim diam je, tapi lepas ayat-ayat tu dibacakan makin kuat, Hanim mula-mula teronta. Dia menjerit sekuat hati, tapi suara dia macam suara lelaki. Jangan, dia milik aku. Badan Hanim melibas-libas. Pak Musa kena pegang kuat-kuat. Nurul dengan Mak Leha tak mampu nak buat apa-apa selain menangis tengok keadaan Hanim yang jadi macam tu. Habis sesi rawatan, ustaz terkeluar. Dia ni terikat dengan sumpah. Sumpah yang diikat dengan orang mati. Bukan senang nak putus ni. Boleh sembuhkan ke ustaz? Kalau nak putus, satu je caranya. Tapi saya tak sanggup nak cakap. Pak Musa paksa juga ustaz tu cakap. Ustaz tu pandang Pak Musa, pandang Mak Leha, kemudian berbisik, nyawa dia. Mak Leha terus terduduk menangis terisak-isak. Pak Musa pegang bahu Mak Leha, tapi Nurul nampak tangan Pak Musa sendiri menggigil. Hari-hari terus berlalu. Rumah Hanim makin suram, makin sepi. Mak Leha makin susut badan dia. Pak Musa makin banyak berdiam diri. Dulu rumah tu riuh dengan suara adik-adik Hanim main dekat bawah rumah papan tu. Sekarang sunyi. Takut nak bersuara kuat sikit, nanti Hanim mengamuk pula. Nurul tetap datang walaupun hatinya berat. Walaupun bau busuk dalam rumah tu makin lama makin kuat, Nurul tetap juga datang. Malam tu, malam yang Nurul takkan lupa sampai bila-bila. Hujan renyai-renyai dari petang, langit gelap, angin kuat. Nurul sampai rumah Hanim lepas waktu isyak. Pak Musa jemput masuk dengan muka yang muram. Mak Leha berbisik dekat Nurul sambil kesat air mata dia. Dia tak makan apa-apa sejak 2 hari lepas, kata Mak Leha. Perlahan Nurul masuk bilik Hanim. Hanim terbaring atas katil, berselimut sampai ke dada. Rambut dia kusut masai, basah dengan peluh. Badan dia kurus sangat, pipi cengkung, mata ke dalam, kulit pucat. Tapi yang Nurul tak boleh lupa, senyuman Hanim. Senyuman yang macam dia rela nak pergi dari dunia ni. Nurul duduk dekat tepi katil, pegang tangan Hanim. Tangan dia sejuk. Nurul, suara Hanim bergetar perlahan. Nurul tunduk, dengar dengan tekun. Amran, dia dah tunggu aku. Jangan ikut Hanim, kita dah janji. Mak Leha berdiri dekat pintu, pandang Nurul dan Hanim sambil tangan dia bercekak dekat mulut, tahan menangis. Pak Musa berdiri dekat belakang Mak Leha, terkaku macam patung. Lebih kurang pukul 2 pagi, Hanim mula gelisah. Dia tarik-tarik selimutnya. Bibirnya terkumak-kamit macam tengah bercakap dengan sesuatu. Tapi Nurul tak faham sepatah haram. Tangan dia terketar-ketar, melambai-lambai ke udara. Dia datang. Suara Hanim makin perlahan. Masa tu Nurul rasa macam ada benda masuk dalam bilik Hanim tu. Udara tiba-tiba jadi berat. Bau bangkai makin kuat sampai perut Nurul rasa nak muntah. Mak Leha melangkah masuk, duduk dekat sebelah Nurul, pegang tangan Hanim dengan kedua-dua tangannya. Mak ada nak, mak ada. Mak Leha berbisik. Pak Musa berdiri dekat kepala katil, pandang Hanim dengan mata yang berkaca. Mata Hanim terbuka perlahan. Dia pandang ke satu sudut bilik. Nurul pun ikut pandang, tapi sudut tu kosong. Hanim tersenyum, bibirnya bergerak perlahan. Amran. Mata Hanim dah bergenar dengan air mata. Perlahan Hanim hembus nafas yang panjang, lalu terus senyap. Masa tu Nurul tahu Hanim dah pergi. Mak Leha terisak-isak perlahan sambil letak kepala dekat dada Hanim. Pak Musa terus terduduk atas lantai sambil tangannya tekuk muka. Nurul pegang tangan Hanim. Makin lama makin sejuk. Pagi tu awan tebal menutup langit. Matahari malu-malu nak keluar. Rumah Hanim dipenuhi orang kampung. Suasana suram. Yang ada cuma suara perlahan orang mengaji, suara makcik-makcik menangis yang tertahan-tahan. Jenazah Hanim terbujur kaku atas lantai ruang tamu. Wajahnya bersih, nampak tenang. Pak Musa duduk diam dekat kepala Hanim. Mak Leha duduk bersimpuh. Matanya bengkak, pipinya basah dengan air mata yang tak putus mengalir. Orang kampung tolong uruskan jenazah, mandi, kafan dan solat. Nurul berdiri dekat satu sudut. Hatinya rasa kosong. Masa jenazah diangkat keluar, Nurul ikut dari belakang. Ramai yang datang, jiran, kawan-kawan kilang, budak-budak kampung. Pengebumian Hanim selesai sebelum waktu Zuhur. Pak Musa dan Mak Leha terduduk lama dekat depan pusara anak diorang. Nurul berdiri jauh sikit dari mereka. Masa semua orang dah mula beransur balik, Nurul masih berdiri dekat situ sambil pandang kubur Hanim. Dalam hati, Nurul berdoa supaya Hanim tenang, supaya Hanim bebas dari semua yang belenggu dia selama ni. Sekarang, setiap kali Nurul lalu depan tanah perkuburan, matanya mesti tertangkap pada sebatang nisan kayu di hujung barisan. Nurul akan berhenti baca Al-Fatihah, kenang semua yang dah jadi. Hanim bukan jahat, dia cuma tersilap langkah. Cuma satu janji bodoh, satu sumpah yang akhirnya
tarik dia perlahan sampai ke liang lahat. Jangan sesekali buat janji yang kita sendiri tak tahu boleh pegang atau tak. Janji tu bukan benda yang main-main. Kadang-kadang janji tu lebih berat dari nyawa sendiri. Kalau korang rasa nak berjanji tu, fikirlah dulu 1000 kali. Janji tu bukan benda yang main-main. Kadang-kadang janji tu boleh bawa ke mati. Sebelum Bizah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Yang elok kita jadikan teladan, yang tak elok jadikan sempadan. Saya Syahrul, Assalamualaikum. Selamat malam. Adios.